Okay, so sekarang ini kita nak belajar asal-usul dia. Okay? Asal-usul bahasa Melayu. Asal-usul ni daripada mana datang bahasa Melayu ni? Macam mana boleh wujudnya bahasa Melayu ni? Okay, jadinya bahasa Melayu ini dia wujud daripada filum. Apa ni filum? Filum ini ialah filum ini adalah satu kumpulan. Satu kumpulan yang besar. Dia adalah kumpulan yang besar. So filum ini awak nampak, awak baca dekat buku teks awak nampak, bahasa Melayu ini datang daripada filum yang dinamakan sebagai Austric. Pasal awak pun macam, apa benda ni? Saya tak faham. So saya nak bedah satu-satu. Apa tu maksud filum? Dia bukan filem. Filum. Filum ini ialah satu kumpulan yang sangat besar. Satu kumpulan yang menuturkan bahasa ini. Contoh macam kita. Kumpulan yang banyak, yang majoriti menggunakan bahasa Melayu ialah apa? Yang menggunakan bahasa Melayu ialah orang Melayu. So, kita ini boleh dikatakan sebagai satu filum lah. Sebagai satu kelompok besar lah. Macam tu. So, kelompok besar ini dikenali sebagai Austric. Kelompok besar ini dikenali sebagai Austric. Kiranya nama kumpulan itu ialah Austric lah. Kumpulan yang dikatakan ini digelarkan sebagai filum dan nama bagi kumpulan ini ialah Austric. Macam awak punya sukan kan. Awak rumah merah. So filum awak itu ialah rumah merah, filum. Dan rumah merah awak itu namanya Austric. Contohnya macam tu.